Jalan Melo ni gelap sikit hati-hati ketika memandu Jalan Melo ni lepas pada Pok ni jalan gelap sikit. Korang kena berhati-hati sikit sebab dia tak ada lampu ni lah. Mungkin dia tak letak lagi lampu ni. InsyaAllah dia akan letak lampu, dia akan terai lapan ni So yang mana lalu kawasan, orang kata kawasan Pok Badu Melo ni atas pada Pok Badu sikit, hati-hatilah. Ni kawasan Jeruh ni pun dia suasana dia gelap sikit. Dia malam gelap, ada lampu tapi ada tempat gelap, ada tempat cerah. So hati-hatilah ketika memandu tu. Orang kata biar lambat asalkan selamat. Macam Audi dah tahu dah jalan seluk beluk. Audi ni dia dikatakan hari-hari main atas jalan. Start pada pukul 3 betul siapa masa ni. Orang kata kadang-kadang pukul 21 atas jalan lagi. Biasalah kita buat kerja, kita kerja sendiri ni ikut masa kita lah. Kita nak buat kerja macam mana. Masa kita banyak tu luar kau tak luar kau semua. Kita kerja diri, kita kata atas diri kita. Kita nak pergi masa mana kau, nak lewat kau, nak awal kau, atas diri kita. Sebab kita kerja diri sendiri. Kelebihan kerja sendiri ni atas usaha rajin lah. Kalau kita rajin boleh lah ikan lebih. Kalau kita malas tak boleh ikan sikit. Macam Audi terakkan dari Audi cari rezeki ni. Orang kata hari-hari tak kira lah. Hujan kau, panas kau, ribut kau, demam kau, Audi tetap gagah ke dia. Audi malas nak manjakan diri lah. Kalau demam sikit malas lah nak buat kerja. Malas sikit nak jual. Kalau ada rasa benih-benih Audi lawa sebab Audi rasa bila kita duduk saja, mana demam kau, sakit kepala pun sakit kepala. Kau kena sabar. Sebab kadang-kadang malah jadi kita, kalau kita rasa lemah ke apa, kita duduk tidur, lemah. Tapi bila kita rasa lemah badan, kita sakit kepala, bila kita buat kerja, kita masuk ke macam dia jual kuih-muih apa semua. Audi bila start masuk kak, segar lalu. Ya buat kita rasa semangat ke. So yang mana tengok video dia ni, thank you. Sudi tengok video dia buat. Dia buat video ni kata sambil kita berniaga, sambil kita buat video, sambil kita share apa yang kita lalui setiap hari semua. Ya, ni jalan ni panggil jalan Bukit Jawa. Bukit Jawa pun gelap juga ni. Hati-hatilah orang kata. Ada tempat ada lampu di Bukit Jawa ni. Atas sikit tu selising. So macam biasalah, hati-hati ketika memandu. Dan Audi ucapkan selamat malam lah yang mana tengok video ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.